apa kesan kalau dapat gaji dan kita tak belanjakan gaji, apa yang akan terjadi kepada ekonomi? Contoh yang paling mudah. Last year or 2 years ago, saya buka bazar tau. Saya jual kuih-kuih lah pada bulan Ramadan. Right? Dan tahun itu saya masih ingat kerajaan tak memberi rakyat pengeluaran KWSP. Pada masa sama, I think kalau tak silap saya, kita boleh nampak lah we can see lah inflasi dah start masuk dalam ekonomi kita. So saya pun buka gerai. Tup-tap. Guys, ada masa yang meja saya penuh dengan makanan. Tak terjual, guys. Dalam 30 hari, mungkin I terpaksa bagi makanan saya secara percuma sebab tak terjual for 10 days at least. 10 hari, I rugi. And then, the next maybe 5 or 10 days, kita tutup gerai. Sebab memang tak untung. Kenapa kita nak buka? Right? Kenapa kita nak buka? So, the first maybe 5 or 10 days, memang kita rajin, selalu turun, selalu cakap, belilah. Bila consumers atau apabila pembeli semua letak duit dalam poket, apa yang akan berlaku adalah, ekonomi akan start to slow down. Atau peniaga-peniaga, mereka akan start mengalami kerugian. Right? So, contoh yang saya bagi untuk bazar Ramadan. Apabila saya buka bazar Ramadan, jujur saya cakap, saya rugilah. Okay, so apa yang akan berlaku apabila ramai orang jimat duit? Apa yang akan berlaku adalah peniaga-peniaga akan start rugi. Macam saya lah. So, apabila peniaga-peniaga bazar Ramadan start rugi, kita boleh nampaklah demand untuk consumer items atau demand untuk, sebab kita tak spend kan. So kalau demand merudum, apa yang akan berlaku adalah peniaga-peniaga akan start rugi. Dan apabila peniaga-peniaga start rugi, kita terpaksa lepaskan orang. That's why kita boleh nampak di Malaysia, kita boleh nampak pelepasan pekerja secara besar-besaran.